kat sebelah sana Pasal tadi boleh marah kalau lepas sana. Dia kena escort keluar kan. Dia kena hutang. habis tak tersilap. Nak buat macam mana marah-marah. Bukan masalah silap. Masalah nak kena ada pengetahuan. Sepatutnya sembot tu kat sebelah sini yang untuk rumah sini, yang situ untuk dipisahkan tu. Nanti dia orang ingat kat tepi sebelah yang kalian tu pergi ke Permas. Mana bang sembot Permas? Sana ada barang. Dah belakang tadi sini. Orang ingat Dia memang dari sana dah signboard dia dah ada. Yang lorong kiri nak pergi Permas ni, lorong kiri je, itu je yang ingat. Dia tahu. Paling kiri. Kadang tak perasan. Tapi tak pernah lagi tak lah. tengok signboard jalan. Tengoklah signboard. Tapi tak pernah lagi kan abang. Tak pernah. Dia kawan pernah siapa tu. Dah tu kenapa? Dia boleh escort dia lah, tapi boleh kena sindir lah. Panas kau bergaduh pun. Polis Malaysia ke sini? Boleh mesti. Dah orang tersilap nak sini buat apa? Nak orang terlalu. Nak awak Johor lah kalau orang luar tak apa lah. Dia duduk lakin, memang kena lah. Jarang lalu sini. Tahu lah jarang, tapi memang kena lah itu. Dia hukuman. Itu ada tak lah. Kalau bahasa tentang, kalau nak gaduh kan, boleh. Jauh lah kita ni kan, orang beratur belah sana. Bergerak langkah-langkah tak apa. Ya. Banyak banget. Ada yang dia tengok tengah lagi, dia ke tengah. Lepas tu tahu tepi laju, dia dah apa dia nak ke tepi balik.
kapal tengah. Bukan. Bukanlah itu dekat depan tulang. Depan tulang laut. Ni. Apa panggil tempat tu? Betul. Daripada jauh bentuk dia macam kapal besar. Itu terpanjang. Tengok ni. Dekat dengan terminal ferry. Terminal ferry dah belakang ni. Panggil apa tu? Kalau masuk kan ada custom. Kalau gitu. Dia apa? Free duty zone. Maksudnya? Bebas cukai dalam tu, dalam tu tak ada cukai. Tapi ada syarat-syarat bila kita nak masuk. Kalau bilang tu tak cukai. Tapi bila kita keluar, ada barang yang kena cukai. Sikit ada Dia terpilih je nak. Nanti datang tu cek lah. Kita keluar je lah. Cukai kena. Jadi bagi dulu syarat. Kat sebelah kiri banyak lori. Ya, sebab lori dia kena sebelah kiri. Kalau sebab lagi orang tu nak nyala pasti gudang tu jalan tu belah kiri. Nanti lori tu masuk je. Laju. Bukan pasal lori memang jalan ni lah. Hari ni Jumaat lah tu. Tambah. Petang memang macam ni pun jalan.